kita ada masalah buah pinggang, dia tiada simptom. Ada beza tak sakit buah pinggang dengan kegagalan buah pinggang? Okey. Secara amnya, kegagalan buah pinggang tu dia sebenarnya sebahagian daripada penyakit buah pinggang kronik lah. Sebab buah pinggang kronik ni dia ada peringkat 1 hingga 5 dan kegagalan buah pinggang tu dia jatuh dalam peringkat yang kelima. So sekiranya kegagalan tu dah paling teruk lah. Paling teruk sekali lah, yang paling last sekali lah. Apa indikator dia, doktor, yang okey ni sedang menuju kepada tahap yang gagal ni? Okey. So yang masalahnya kalau kita ada masalah buah pinggang, dia tiada simptom. Majoritinya tak ada simptom. Mungkin pada awal ada sedikit tekanan darah tinggi, ya. Dan kemudian lama-lama mula kaki bengkak. Lepas tu sesak nafas. Tu bila ada simptom tu maksudnya dah agak serius dan teruk lah masa tu.